Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang sistem kelarasan huruf vokal. Seterusnya, nama ahli kumpulan kami seterusnya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan sistem keselarasan huruf vokal? Ayo kita pergi dengan lebih lanjut. Ya, sistem keselarasan huruf vokal ialah aturan yang menekankan kesesuaian antara dua vokal yang hadir dalam dua suku kata bersebelahan, iaitu vokal pada suku kata berakhir dan vokal pada suku kata akhir tertutup. Suku kata sebelum bahagian berakhir serta suku kata yang terbuka tidak terlibat dengan sebarang perubahan bunyi. Secara keseluruhannya, terdapat sebanyak 18 pola keselarasan vokal yang ditetapkan dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu baharu ini. Seterusnya, slide. Jadi prinsip-prinsip sistem keselarasan huruf vokal berlaku apabila terdapat keseimbangan antara dua huruf vokal dalam sesuatu kata dasar. Kata dasar tersebut mestilah diakhiri dengan suku kata tertutup. Sekiranya kata itu mempunyai lebih daripada dua suku kata, prinsip keselarasan huruf vokal hanya diterapkan pada suku kata terakhir sahaja, iaitu pada bahagian suku kata akhir yang tertutup. Baiklah, terima kasih saudara Adam. Kemudian sekarang saya akan membentangkan tentang 18 sistem keselarasan huruf vokal dalam sistem ejaan Rumi sekarang. Jadi terdapat 18 pola yang perlu kita tahu. Sekarang saya akan berikan beberapa contoh sahaja. Pola yang pertama iaitu A dan juga U, contoh perkataan seperti patung, datuk dan tabung. Kemudian pola I dan juga A, contoh perkataan seperti bilah, ikat, lipas dan ikat. Dan pola U dan juga U, contoh perkataannya ialah suluh, buluh dan juga puluh. Selepas itu, terdapat juga 18 sistem keselarasan huruf vokal yang terkecuali kerana polanya melibatkan kata pinjaman daripada bahasa Jawa dan juga bahasa Inggeris. Juga terdapat 18 pola dan antara polanya ialah pola ejaan I dan juga O, contoh perkataan daripada bahasa Inggeris, diphthong dan juga transistor, contoh perkataan daripada bahasa Nusantara, ijon dan juga pilot. Kemudian pola ejaan O dan juga E purple, contoh perkataan daripada bahasa Inggeris ialah Oktober dan juga broker. Kemudian dipersilakan saudari Umi. Baiklah, seterusnya gambar rajah ini menunjukkan sebuah karangan murid tahun 6. Berdasarkan karangan ini, terdapat 3 jenis kesalahan yang telah dikenal pasti, iaitu kesalahan ejaan, kesalahan kata dan kesalahan ayat. Yang pertama ialah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ialah kesilapan dalam menulis perkataan yang tidak mematuhi kaedah dan peraturan ejaan yang telah ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh kesalahan ejaan dalam teks ialah kesimpulannya. Pembetulannya ialah kesimpulannya, kerana huruf N pada perkataan kesimpulannya telah digugurkan sebelum ditambah dengan nya. Dalam bahasa Melayu, apabila menambahnya, semua huruf asal perkataan mesti dikekalkan. Seterusnya, kesalahan kata. Kesalahan kata merujuk kepada penggunaan perkataan yang tidak tepat dari segi makna, bentuk atau fungsi dalam ayat. Contoh kesalahan kata dalam teks ialah di masa depan. Pembetulannya ialah pada masa hadapan. Penggunaan kata ini salah kerana di merupakan kata sandi nama tempat. Dan yang terakhir ialah kesalahan ayat. Kesalahan ayat merujuk kepada kesilapan dalam membina atau menyusun ayat yang tidak mematuhi tata bahasa dan struktur bahasa Melayu yang betul. Contoh kesalahan ayat dalam teks ialah buku boleh menolong kita jadi lebih baik dalam pelajaran. Pembetulannya ialah buku membantu kita meningkatkan prestasi pelajaran. Itu sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.